Okey, hai semua. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda salah satu peluang pelaburan hartanah yang boleh beri anda positif cash flow on top of anda investment sehingga 264%. So sekarang ni bukan senang nak cari, even you invest dekat KL ke Penang ke Johor ke Melaka ke. So susah nak cari bila anda invest satu property nak boleh cover anda punya bayaran bulanan. Tetapi tuan-tuan dan puan, untuk dalam sharing kali ini, video kali ini, saya ada satu peluang pelaburan hartanah yang boleh beri anda positif cash flow seperti yang tertera di skrin ini. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Jom saya kongsikan dengan anda dalam video kali ini, di mana saya akan bawakan anda secara detail supaya anda faham sebelum anda membuat keputusan pelaburan hartanah anda. Okey, nama saya Firdaus Shah, salah seorang ejen hartanah di Malaysia. Jadi saya memang fokus untuk bantu anda yang berminat untuk melabur hartanah yang berkonsepkan pelaburan. Maksudnya beli rumah, beli properti bukan untuk tinggal sendiri, tetapi untuk buat investment. Jadi kali ini saya nak bawakan anda salah satu pilihan dan alternatif yang kita ada, di mana saya nak kongsikan salah satu projek di Cameron Highland ataupun pusat peranginan tanah tinggi lah. Saya pasti semua orang tahu bila saya sebut tentang Cameron Highland. Jadi untuk kali ini sebenarnya, sebelum kita go on detail kepada projek yang saya nak kongsikan sebentar lagi, saya kena bagi anda faham dulu, sebab mungkin ramai di kalangan anda sekarang invest di banyak tempat lah, mungkin di KL ataupun mungkin di Johor, Penang ataupun mungkin di Pantai Timur, Sabah, Sarawak semualah. So dekat Malaysia ni ada banyak lokasi yang berpotensi untuk anda pertimbangkan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kali ini saya nak kongsi dengan anda adalah why not kita tengok apa peluang yang ada di Cameron Highland dan kenapa kena invest dekat sana. Okey, jom saya kongsikan dengan anda. Alright, so first kali saya nak kena beritahu anda adalah, so kalau kata invest property di tanah tinggi, contohnya macam Cameron ataupun di Genting Highland, ianya merupakan peluang untuk anda invest ataupun melabur hartanah dalam industri tourism, industri pelancongan lah. Sama juga kalau anda invest dekat Melaka ke, dekat Pulau Pinang ke, sebab dua negeri ini memang terkenal dengan pelancongan. Dan juga untuk maklumat anda semua, so untuk orang panggil adalah tourism yang berasaskan tanah tinggi ni di Malaysia ni tak banyak. Dia ada dua pilihan sahaja, iaitu satu, saya pasti anda tahu, Genting Highland, betul tak? Dan yang kedua adalah di Cameron Highland. Dua-dua ni adalah dialah orang kata memang tumpuan pelancong, dan ianya mempunyai background ataupun karakter yang berbeza lah kita panggil. Sebab kalau di Genting Highland memang kita tahu salah satunya mungkin orang kenal kasino lah. Okey, alright. Dan yang kedua juga adalah ianya tempat pelancongan tanah tinggi. Kalau rasa nak sejuk, nak feel, nak bawa family sejuk kan, boleh pergi ke dua-dua tempat ni lah, sama ada Genting Highland ataupun di Cameron Highland. Cuma saya nak bawa anda ke Cameron Highland sebab anda kena pertimbangkan macam ni. Di Cameron Highland, ianya adalah tempat di mana kalau saya pergi kan, ataupun kalau anda pernah pergi dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ni ataupun 1 tahun kebelakangan ni, so mostly adalah pilihan percutian sekeluarga. Tu point dia. Okay, yang tu pertama. Jadi kalau kat Malaysia ni tak banyak sebenarnya. Ada dua je. So kalau contohnya macam mostly lah, Muslim family, dia lebih prefer dekat Cameron Highland. Tu yang pertama. Okay, alright. Dan yang kedua, kelebihan Cameron Highland yang terletak betul-betul lah, bukanlah kata betul-betul, di center Peninsula Malaysia ataupun Semenanjung Malaysia, memberikan kelebihan sebab apa? Kepada pengusaha-pengusaha bisnes di sana ataupun pengusaha homestay di Cameron Highland, mereka ada lebih 1 hari ekstra berbanding dengan, minta maaf cakap, Melaka ataupun Penang lah. Kan, tahu tak kenapa saya cakap macam itu? Sebab apa? Okey, lokasi dia boleh di tengah-tengah, menyebabkan daripada utara, daripada selatan, daripada timur, daripada barat Semenanjung. Okey, contohnya kalau pelancong ataupun anda yang daripada Kota Baru, Kelantan, daripada Terengganu, kalau anda daripada negeri-negeri yang cuti adalah Jumaat dan Sabtu, bermaksud anda akan pilih untuk datang ke Cameron hari Khamis check in, hari Sabtu check out. Okey, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau anda daripada sebelah pantai barat, contohnya macam KL ke, Ipoh ke, daripada selatan ke kan, so anda mungkin akan datang Cameron pada hari Jumaat dan check out pada hari Ahad. Jadi sebenarnya ini memberi kelebihan kepada Cameron sebab akan ada ekstra 1 hari stay. Maksudnya 3 hari lah. Kalau contoh di Penang, kalau pergi mostly kan, orang yang pergi Penang mostly lah, majority lah, tak semua dia orang akan datang Jumaat, balik hari Sabtu. Jadi 2 malam lah, 1 malam Jumaat, lagi malam Sabtu, betul tak? Okay, so inilah konsep dia. Nak kena faham, dia extra longer nights for weekend.
Dan yang ketiga adalah di Cameron sendiri sebenarnya kalau dia tanah berbukit bukau, bergunung ganang lah kan, okay, dia ada very limited land untuk dimajukan ataupun didevelop oleh property. Jadi apa yang kat sini bagusnya adalah dekat Cameron, kalau anda perasan, anda boleh Google sekarang ni, anda boleh cari rumah untuk dijual ke, rumah untuk disewa ke, kurang supply untuk landed. Dan juga sebenarnya kalau nak buat untuk unit yang banyak, developer kena bangunkan high rise. Dan high rise pula sekarang memang kita pergi Cameron kan memang high demand. Sebab apa? Kalau hari ni you pergi check dekat Airbnb ke Booking.com ke, anda boleh tengok untuk disewa dulu. Anda cari untuk disewa, sebenarnya kuantiti unit yang untuk disewa ni sangat rendah. Tetapi kalau anda pergi dekat Cameron, ada banyak je apartment ke, bangunan-bangunan high rise tinggi kan, hotel ke yang tinggi-tinggi. Tapi mana pergi semua tu? Sebab kebanyakan unit yang ni semua ataupun pengusaha-pengusaha ataupun owner-owner property di sana lebih suka membuat bisnes homestay, lebih menguntungkan daripada sewa secara bulanan. So kita kena faham konsep demand and supply ni. Okey, clear tak setakat ni? Okey, itu adalah opportunity yang anda kena tengok. Seterusnya, okey, so kenapa kita suka Cameron? So first kali of course lah dengan cuaca Malaysia yang kita cuaca tropikal ni kan, so cuaca panas ni. Jadi kadang-kadang bila kita nak healing, kita pergilah tanah tinggi, dapat cuaca yang sejuk, lepas tu view dia cantik. So kalau dengan family vacation memang sangat-sangat best lah. Okay, dia memang orang kata setiap orang, saya percaya hampir semua rakyat Malaysia kalau berpeluang dah akan pergi ke Cameron Highland. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk maklumat anda sendiri, Cameron Highland sebenarnya dia ada masa peak time dia menerima sehingga 3.5 juta turis setahun. So consider banyak lah, betul tak? Sebab kalau Malaysia kalau ikutkan, anda boleh Google juga, so rekod turis arrival kat Malaysia adalah lebih kurang dalam 20 juta. So means 35 juta datang ke Cameron. So quite tinggi juga sebenarnya, berpeluang. Alright, tu yang anda kena faham. Alright. Dan di Cameron kalau kita tengok kan, so dia ada beberapa tempat lah kita panggil, okey. Tapi yang famous ni adalah Tanah Rata dan juga Berincang. Dua tempat ni lah. Kalau kita pergi Cameron, kita akan pergi sama ada kalau kita stay, kita akan cari tempat tinggal dekat area Tanah Rata ataupun Berincang, sebab dia dekat dengan tempat-tempat yang kita nak lawati lah. Tetapi sebelum kita pergi kepada positive side Cameron Highland ni, so ada banyak jugalah, saya pun study juga tengok, memang feedback mengatakan bahawa kalau nak naik Cameron ni kena tengok timing yang betul. Kalau tak, anda akan stuck dekat traffic jam masa anda nak naik dan turun tu. Itu satu. Nombor dua, dekat Cameron, kalau for those yang suka lepak-lepak dekat mall kan, kat Cameron sekarang ni dia memang tak ada major shopping mall. Ada, tapi bukan major shopping mall. Dan untuk Cameron sendiri sebenarnya dia adalah lebih fokus kepada family oriented punya vacation. Jadi benda ni ada positive side tetapi juga ada peluang di sebaliknya. So that's why kita nak tengok projek kali ni, saya nak kongsikan ni adalah apa peluang yang ada untuk anda pertimbangkan. Okay, so kalau kita tak cerita pasal tak ada shopping mall, saya nak update juga. Mungkin ada ramai dari kalangan anda yang mungkin lama dah tak pergi kan. Sebenarnya sejak tahun 2022 ujung ataupun 2023 ada satu tempat macam kalau dulu malam-malam kan, habis jalan-jalan ke ladang teh, tengok strawberry semua, malam-malam tak ada aktiviti. Kalau ada pun hanya ada pasar malam, betul tak? Tetapi sekarang ni kalau anda pergi baru-baru ni ataupun 2 tahun kebelakangan ni, dah ada Cameron Centrum. Centrum ni maksudnya malam dia buka macam mall lah, macam biasa, buka sampai pukul 10.30 malam, boleh lepak sampai tengah malam. So kalau dulu tak boleh keluar, sekarang ni kebanyakannya bila dah habis siang semua melawat tempat-tempat ladang teh apa semua, malam-malam tak tahu nak buat apa, kebanyakan family yang stay dekat Cameron, mereka akan datang ke Cameron Centrum ni. Untuk apa? Ada tempat makan, ada tempat permainan untuk kanak-kanak. So juga ada tempat shopping lah. Jadi dan kebanyakan dan sekarang ni pun sebenarnya dah ada brand-brand datang. Dah ada brand-brand yang datang ke sini untuk buat bisnes. Contohnya kalau saya sebut brand-brand yang mainstream lah, anda pun boleh tengok sendiri dalam gambarnya ataupun boleh Google sendiri. So anda akan nampak brand-brand ni semua dulu tak ada. Tapi sekarang ni dah datang ke Cameron untuk buat bisnes. Kenapa mereka datang? Sebab mereka nampak peluang. Okay, alright. Jadi untuk projek yang saya nak kongsi dengan anda ni, saya nak fokus kepada development baru yang ada di kawasan Berincang. Berincang ni salah satu
kita panggil apa, kawasan ke, area ke, lokasi lah di Cameron yang selalu menjadi pilihan kepada pelancong datang, sama ada untuk stay ataupun untuk orang, sebab dia ada commercial, sebab dia adalah ada commercial punya aktiviti di Berincang ni. Jadi jom kita tengok apa yang ada di Berincang. Alright, so saya baru je pergi bulan April tahun 2025 tadi. Jadi saya sebenarnya pergi sana, saya pun dengan pemaju ni saya buat roadshow lah, kita buat roadshow. Dan apa yang mengejutkan saya adalah sebenarnya di Cameron Highland sangat banyak potensi. Jadi that's why hari ni saya buat video ni, saya nak kongsi dengan anda semua supaya anda faham dan nampak peluang pelaburan. Sebab kita kalau cerita pasal pengalaman saya sendiri sebagai seorang jenayah tanah, saya fokus dekat Melaka, Johor dan KL, betul tak? So bila kita cerita pasal investment, mesti KL, tak pun Penang, tak pun Melaka, tak pun JB, betul tak? So pernah tak nak terfikir di Cameron Highlands sebenarnya salah satu peluang yang boleh saya panggil sebagai fresh ataupun untouched punya market. Okay, sebab apa? Crowd dia dan development yang upcoming to this area. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita pergi in-depth detail, saya nak cerita fokus pada Berincang dulu. Okey, so projek yang saya nak perkenalkan kepada anda ni sebenarnya, dia adalah very rare investment opportunity di Cameron Highland dan dia adalah one of a kind. Salah satunya projek yang ada tarikan tourism. Dan bukan projek sekadar, bukan kata projek biasa-biasa ni, memang projek ni adalah projek yang berpotensi tinggi dan lokasi dia sangat strategik, betul-betul terletak dekat tengah-tengah Berincang township ni. Kalau anda ada pergi ke Berincang baru-baru ni, ada satu McDonald kan, so sebelah saja. Okey, dan ini merupakan salah satu ini adalah merupakan yang pertama mixed development. Lain-lain semua ada, hotel ada, commercial ada, apartment ada, tapi untuk projek ni dia gabungkan semua tu mixed development dalam area ni. Dan dia bawa ada elemen commercial, mall, retail, maksudnya shopping pun boleh, ada boleh tempat makan, ada boleh tempat stay, dan ada juga facility yang disediakan ada elemen apa tau, dia ada elemen viral. Orang pergi Cameron suka ambil gambar dah sampai kat sana. Jadi dia dah combine semua ni dalam satu package property dan dia punya berpeluang untuk menjadi alternatif investment yang berpotensi tinggi kepada anda semua. Okey, seterusnya mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya tak sebut nama projek ke ataupun pemaju. Saya bagi tahu dulu disclaimer sebab ini adalah public punya presentation. Jadi saya tak boleh nak share detail. Kalau anda nak detail, kalau anda nak detail tentang this project ni, kalau anda nak dah tak sabar kan nak tahu kan, tak apa, anda boleh hubungi saya melalui nombor telefon yang tertera di skrin. Saya akan provide detail kepada anda. Jadi saya tak boleh nak share detail because it's a public punya sharing. Jadi adalah kita punya PNC agreement dengan pihak pemaju supaya kita tak boleh share 100%. Okey, so saya minta maaf yang itulah. Tapi saya jangan risau kalau anda kongsi, tanya saya akan bagi full detail kepada anda ataupun dia punya brochure semua lengkap. Okey, alright. Jadi sebelum saya kongsikan lebih lanjut tentang apa peluang ataupun macam kita nak tengok perspektif dia, saya nak kongsikan sedikit tentang development ni lah. So dia terletak dalam satu development kawasan yang berluas, keluasan dia adalah 4.12 akre. So dalam property punya development, dia ada service apartment, dia ada kedai shop lot 2 tingkat dan juga kedai shop lot 1 tingkat lah. So total unit yang ada untuk service apartment adalah 705 unit. Banyak ke? Sebenarnya tak cukup pun. 2 story punya shop lot ada 12 unit dan untuk single 1 story shop lot 14 unit. Malangnya kan, pada hari saya buat video ni, untuk satu single story shop lot dah sold out. Harga orang kata kalau investor dengar memang harga yang ayu meleleh lah. Okay? So memang dah awal-awal dah investor ni grab. Tinggal ada double story shop lot. Kalau anda nak pun saya boleh share juga. Dan sekarang ni saya nak kongsikan hari ni dalam video ni adalah berkenaan dengan service apartment 705 unit. Banyak ke 705 unit? Okey, saya nak kongsikan anda secara logically lah. Mostly saya jual high rise kan dekat Melaka, KL, Johor semua kan. Bila kita jual high rise, saya boleh katakan macam inilah, 30% yang beli high rise tu kebanyakan adalah orang yang beli untuk sendiri guna ataupun dia memang beli untuk simpan. Ini group of investor yang ada holding power, tu number one. And then ada balance lagi 70% kan. 70% pula biasanya adalah investor yang beli, sama ada dia beli untuk sewakan secara long term ataupun sewakan untuk buat homestay.
Jadi 70% daripada 705 unit tu banyak ke? Anda kira sendiri. So maksud dia pada situ sebenarnya ditambah pula dengan feature-features baru yang ditawarkan oleh property ni, sekejap lagi saya akan share, so anda lebih nampak potensi dia. Okay, alright, seterusnya saya nak kongsi dengan anda juga konsep-konsep dia secara ringkas, secara summary dia. Okay, summary saja. Okay, first kali, kenapa property ni memang anda harus dan wajib pertimbangkan? Pertama sekali adalah sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai homestay. Homestay. Sebab di Cameron kalau anda pergi sekarang ni memang ada banyak homestay. Tapi homestay sajalah, anda dapat rumah saja. Anda duduk kat rumah tu saja. Mungkin kurang daripada segi fasilitinya, kurang daripada segi, ataupun kalau ada fasiliti pun nak pergi ke tempat-tempat yang macam convenient, contohnya mall ataupun convenience store ke mall ke, kena keluar. Macam ni dia dalam satu bangunan. Kalau anda duduk dekat service apartment tu, anda boleh makan kat bawah, anda boleh shopping kat bawah. So dia lebih convenient. That's why saya panggil dia adalah sangat berpotensi. Kalau kata anda pergi mana-mana nak sewa melancong kan, anda mesti cari tempat tinggal yang convenient. Tu kira convenient. Alright. So saya bagi anggaran sajalah potensi dia. So kalau katalah boleh sewa selama 15 hari sebulan, 50% punya occupancy rate. Sekarang ni average rate untuk satu keluarga. Ini saya cerita juga ni nanti kejap lagi. Satu keluarga adalah 300 ke 350 ataupun mungkin peak season adalah 400. Jadi potential monthly revenue yang anda boleh dapat daripada property ni sebenarnya boleh dapat sehingga RM5,250 sebulan. Itu yang pertama, anda kena pertimbangkan. Yang kedua, dia menyediakan top class punya facility. In total ada 47 facility termasuk dengan heated swimming pool. Heated swimming pool. Kejap lagi saya akan kongsi dengan anda dia punya detail secara sneak peek. Okay, nanti saya kongsikan kepada anda. Dan juga dia punya layout unit dia adalah family oriented. Dan sebagai investor anda boleh jimat lagi. Sebab apa? Kalau nak buat homestay kena keluarkan cost renovation kan bila dah siap. So dia developer ni offer partially furnished units. Sebahagian dapur dia dah siap, ada furniture. Jadi dah jimat dah kalau anda nak renovate nantilah. Okey, secara ringkasnya saya boleh rangkumkan. First kali, features dia adalah ini lokasi dia dekat kawasan yang prime location. So kalau yang nak invest kat property ni, sama macam nak invest dekat KLCC, sama macam nak invest dekat pusat Bandar Johor Bahru ataupun dekat Georgetown Penang. Kalau kat Penang, dia punya pusat dia dekat Georgetown. Kalau kat KL, pusat dia dekat KLCC. Kalau kat Johor, pusat dia adalah dekat CIQ ataupun Johor Bahru first tier punya location. Betul tak? Sama. Kalau ini adalah betul-betul dekat pusat township Berincang tu sendiri. Dan yang kedua adalah dia buat konsep, dia ada tema dia. So kalau kita pergi Canberra ni, memang of course kita akan selalu nampak ala-ala British European punya style kan. Betul tak? Dia terapkan juga elemen tu. Okey, 47 facility. Lepas tu of course dia provide EV friendly car park dengan layout family oriented, dan ini merupakan adalah yang terbesar mixed development dekat area Berincang, ataupun boleh katakan the largest mixed development dekat Cameron tu sendiri. Okey, dan saya nak buktikan dengan anda sekejap lagi melalui kita punya projection, saya akan share kemudian, di mana anda boleh enjoy better return of investment daripada property di KL yang lebih kurang harga range yang sama. Nanti saya akan kongsikan. Anda teruskan tonton, saya akan kongsikan sekejap lagi adalah macam mana saya kira supaya anda faham dan nampak peluang tu. Okey, sebelum saya go on detail kepada projection untuk ROI, in total development ni adalah 17 tingkat. 17 tingkat di mana lower ground floor sampai ground floor adalah parking dan juga shop lot. Okey, jadi saya nak kongsi dengan anda sneak peek tentang detail this project, cuma tak boleh bagi detail sangat. Okey, seperti saya terangkan tadi, ini adalah teaser saja. Kalau nak detail anda boleh WhatsApp saya terus, saya akan kongsikan detail kepada anda lah. Di mana lower ground floor 2-1 sampai ke ground floor adalah shop lot dan juga parking. Okey, lepas tu di tingkat 1-2 ada shop lot dan juga di tingkat 2 ada baru start dia punya service apartment, dan tingkat 2 juga adalah terletaknya adalah dia punya podium facility. Facility dia ada 2 level, satu dekat bahagian tingkat 2. Okey, alright, dan satu lagi adalah di tingkat 17. So level 2 ni ada facility dan seterusnya dia dekat tingkat 17. 17 maksudnya rooftop. Ia adalah rooftop facility
Ada banyaklah rooftop facility ni, apa kegunaan dia semua nanti saya terangkan selanjutnya lah. Jadi tingkat untuk servis apartmen terletak daripada tingkat 2, level 2 sampai level 16. Saya ulang balik, untuk apartmen punya unit letak daripada tingkat 2, level 2 sampai tingkat 16 ataupun level 16. Ini dia punya floor plan dia lah. Seterusnya untuk jenis layout, dia ada 2 bilik. Okey, type A ni adalah 2 bilik, ada size dia adalah ada 2 lah, 595 square feet dan juga 792 square feet. Lepas tu dia ada type B. Type B ni adalah 3 bilik, so ada 801 square feet dan juga 1018 square feet. Dan type B ni ada 4 jenis layout lah. So type B ni maksudnya 3 bilik. Dia ada 4 jenis layout. Lepas tu ada type C. Type C adalah dual key, bermaksud type C ni best. Saya banyak propose dekat customer saya adalah type C sebab dia boleh jadi 2 bilik dan juga dan juga kalau kata hari ni anda dual key, anda boleh jadikan dia sebagai 2 studio. So kalau katalah anda stay dekat satu unit, so satu unit sebelah lagi anda boleh sewakan. Dia lebih fleksibel. Kalau anda nak invest, saya memang cadangkan adalah type C ni, dual key ni, sebab dia lebih fleksibel. Anda kalau katalah anda ambil yang 2 bilik, satu hari boleh dapat 1 je customer. Kalau yang ni satu hari boleh dapat 2 customer. Satu ataupun anda boleh sewakan satu unit secara bulanan, satu lagi anda boleh buat homestay. So ini lebih fleksibel lah. Dan seterusnya ada type D. Type D adalah 4 bilik, tak banyak, terletak dekat corner saja. So satu tingkat ada 4 unit sahaja. Kalau nak lebih detail, jangan lupa hubungi saya lah. Okey, alright. Saya kongsikan jugalah, dia ada single story shop dan juga double story shop lot. Okey, so ini boleh hubungi saya juga kalau ada rasa macam tak mainlah servis-servis apartment ni, saya nak invest kat commercial. Okey, boleh, kita ada shop lot. So harga kalau nak tahu lebih detail boleh hubungi saya lah. Iklan sekali lagi boleh WhatsApp saya juga. Alright, seterusnya ini adalah saya kongsi dia punya perspektif dia lah. Okey, saya kongsi dengan anda dia punya perspektif. Dia ada lobby dia. Okey. So ini adalah dia punya ada games launch, ada tempat untuk anak-anak. Lepas tu dia punya swimming pool lah, ni best selling point dia. Kalau kata pergi Camden, ada hotel yang bagi swimming pool, kadang-kadang kita tak mandi pergi swimming pool sebab apa? Sejuk, betul tak? Tapi untuk this project, dia buat heated pool, bermaksud swimming pool tu ada heater. Maksudnya tak adalah kalau sejuk kat luar, lagi tu dia indoor. Jadi kalau mandi dalam tu taklah terasa sejuk. So anda boleh enjoy juga mandi swimming pool macam di bukan tempat lain lah, bukan di Cameron. Okey, ini kelebihan dia juga. So ada swimming pool. Overall facility dia memang dia bagi yang terbaik. So dia cuba buat tempat-tempat yang boleh dijadikan sebagai viral untuk bergambar, sebagai satu attraction untuk turis datang. Dan kalau datang sini ambil gambar, contohnya macam yang maze ni kan kalau ambil gambar, so bila post kat social media, jadi orang nak datang situ juga untuk bergambar. So dia ada elemen ni semua. Okey, membuktikan dia anda dah sampai di Cameron. Okey. So inilah dia punya konsep dia lah. Okey. Dan di rooftop dia ada fitness center ataupun sky yoga, ada co-working space, ada sunshine play zone, ada giant chest, swing garden. Ni semua dekat atas ni. Kalau sejuk memang berembun lah dekat tingkat 17 tu. Okey. Dan untuk maklumat anda, this project ada show unit. Kalau nak datang, kalau kata berminat kan, ada plan nak pergi Cameron, boleh hubungi saya. Okey, hubungi saya dan saya akan bawa anda untuk melawat show unit dekat area tapak projek lah. Itu dia secara ringkas lah. Kalau nak detail, sila hubungi saya untuk dapatkan maklumat yang lebih detail. Okey, jom. Seterusnya, saya nak kongsi dengan anda tentang ROI projection. Sebab tadi saya ada ceritakan kita boleh dapat potensi ROI yang lebih tinggi daripada invest property yang sama di KL. Berani kan saya cakap kan? Betul tak? Okey, saya berani cakap sebab kita dah study, kita dah fokus dan juga based on supply and demand. Sebenarnya kenapa saya berani cakap macam ni adalah you kena faham satu benda je. Kalau hari ni, okey saya cerita yang ni lah okey, kalau hari ni anda invest di KL, okey memang dah matured, kawasan dia dah established. Tetapi kalau anda pergi kat KL, tunjuk dekat keliling, ada banyak pilihan projek. Dan ini bermaksudnya adalah ada banyak persaingan. Jadi bila banyak persaingan, apa yang berlaku, kita boleh expect kalau anda sebagai player homestay, anda mesti akan buang harga, betul tak? Sebab ada banyak persaingan untuk dapatkan bisnes. Tapi kalau di Cameron sekarang ni, ini adalah the only mixed development dengan all this facility which is
orang kata mungkin ada hotel lain, mungkin ada homestay lain yang disewakan, tetapi tak boleh compare. Sebab apa? Dia ada bilik saja. Yang ni dia mixed development. Duduk situ boleh stay, boleh main, boleh makan, boleh shopping. Convenient. That's why saya berani cakap this is the first. Kalau hari ni anda tengok video ni, saya propose adalah mungkin projek yang kelima di Berincang. Mungkin saya tak berani nak claim anda boleh dapat higher potential return daripada KL. Tapi sebab ini adalah first dekat Berincang Cameron, jadi saya berani cakap adalah anda boleh expect higher potential ROI daripada KL. Tetapi sebelum tu, kita kena study dulu apa market offering sekarang. Okey, kalau katalah anda pergi Cameron, okey, nak bercuti dengan keluarga, macam saya pergi, saya, wife dan anak-anak, semasa saya mungkin perlukan bilik, satu bilik ataupun dua bilik, ataupun saya boleh letak dekat bahagian saya buat tempahan tu, 2 dewasa, 2 kanak-kanak ataupun 3 kanak-kanak. Untuk minimum lah 2 bilik kan. Okey, ini anda boleh cek sendiri online. Anda boleh Google sendiri. Tarikh yang saya pilih ni mungkin tarikh public holiday tapi 1 Mei jatuh pada hari Rabu. So kalau ada orang mungkin disambung weekend, tapi mungkin saya ambil tarikh ni, anda akan nampak agak tinggi sikit. Tak apa, anda boleh study sendiri untuk validate lah. Okey, so ini adalah salah satu hotel di Cameron. So anda tengok harga semalam berapa. Okey, untuk 4 pax. 4 pax ni adalah 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Tarikh ni saya ambil 1 Mei balik Ahad lah. So satu malam macam ni punya harga. Ini online, anda boleh search sendiri. Daripada serendah berapa? 500 sampai ke 900. Okey, kalau di pilihan yang lain pun sama, lebih kurang. Ada yang 700 lebih, ada yang 900 lebih. Ini kira family punya packs lah, ataupun mungkin kita panggil dia 3 star ataupun 4 star punya rating. Okey, macam mana pula yang lagi murah? Ada tak lagi murah? Ada, bukan tak ada. Ni salah satu projek property dekat Cameron. Dia offer apa? Pun dalam 300 ke 400 semalam pada tarikh tu lah. Ataupun anda pun juga boleh tengok sendiri dekat dalam online. Ini anda kena boleh study, tak perlu percaya saya cakap. Anda boleh study sendiri sebab benda ni, info ni ada dalam online. Actual, okey, actual. So kalau kita tengok 1 bulan Mei, ada harga paling rendah 200, paling tinggi 350. Ini tengok tarikh. Kalau this why saya pernah cakap adalah dekat Malaysia ni, mana-mana business homestay dia akan ada 2 season. Satu dah normal season, satu adalah peak season. Jadi harga untuk peak dengan normal season ini berbeza sebab konsep supply and demand lah. Alright. Jadi kita tengok dekat sini. So ini adalah saya punya projection untuk saya punya klien yang ambil dual key bedroom. So unit level 12. So harga dia adalah dalam 534,000. Okey, ini harga list dia. So anggaran dia kalau monthly dia, sebab ada customer saya ni dapat 90%, ada customer saya dapat, ada juga customer yang dapat 100% pinjaman, dan customer saya kira based on 80% punya loan margin. Ikat 30 tahun, interest 4.5. Tinggi ni sebenarnya. Tapi monthly dia dalam RM2,160 sebulan. Ini cabaran dia bila kita invest property adalah first kali kalau kita kena cover monthly sebanyak RM2,160 ni, boleh tak kita punya homestay tu cover modal, cover kita punya installment. Ini dah maksud saya ni. Kalau di tempat saya macam di Melaka ataupun di Johor kan, saya boleh kira ataupun mungkin tak ada. Kalau kata sebulan kita bayar 2,160 ni, nak cover 2,000 ni pun semput. Saya panggil dia dapat cover interest pun okey, ataupun dapat cover 70% daripada installment pun dah terbaik dah. Dah terbaik. Tapi saya ni bila kita fokus, sebab kita study, tadi dah tunjukkan dia punya detail harga semalam berapa kan. Okey, boleh dikatakan satu malam weekday 300. Anda kena compare sebab apa? This property ada 47 facility, mixed development. Takkan kita nak sewa dia rendah, betul tak? Walaupun ada property yang sewa 200 ke 1.5, tak boleh compare. Sebab kita kena ada value dia. Dia akan set value dia. Alright, jadi saya punya kira-kira semalam adalah weekday normal adalah RM300. Weekend, ini normal season Normal season weekday dalam RM300 semalam untuk keluarga lah, 4 pax tu, 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Weekend mungkin pergi ke 350. Kalau masa peak season, weekday mungkin 350, weekend jadi 400. Biasanya memang macam tu lah. So normal season weekday 300, weekend 300.5 naik. Lepas tu kalau peak season, biasanya pemaju-pemaju homestay ni akan increasekan 10 ke 15% dia punya rental per night.
Jadi kalau ikutkan saya punya simple calculation ni, kita ambil occupancy night 10, 12, 18 kalau masa normal season. Saya letak normal season ni ada 8 bulan. 8 bulan. Peak season ada 4 bulan. Kenapa boleh jadi macam ni? Okey, kalau anda perasan di negeri-negeri macam ataupun di lokasi macam Cameron ni, dia punya peak season dia adalah 4 bulan je. 4 bulan saja. Okey, 1 bulan pertama adalah kita ambil kira ni lah. Cuti hujung tahun sekolah bersambung dengan tahun baru, tu dah kira sebulan. Okey, peak season dia. Lepas tu bulan yang kedua adalah gabung cuti perayaan. Sama ada raya Chinese New Year ataupun raya puasa. Tu dah kira sebulan dah tu kalau kita gabungkan, betul tak? Lepas tu yang ketiga adalah cuti sekolah di luar musim perayaan. Gabungkan semua dah jadi 1 bulan. Dan last sekali adalah anda kumpulkan long weekend selama setahun tu, sebenarnya anda dapat penuh 4 ataupun 5 minggu long weekend. Jadi that's why saya totalkan hujung tahun baru, raya Cina dengan raya puasa, cuti sekolah, totalkan cuti sekolah dan juga long weekend, total sebenarnya betul-betul peak season adalah 4 bulan. Ini sama juga apply kepada macam negeri Pulau Pinang ataupun Melaka. Kita kira macam ni kalau homestay ni. Alright, sebab dia based on tourism. Dan normal season adalah 8 bulan. Maksudnya so-so lah bulan yang ada ke tak ada. Tetapi saya pergi pada bulan April itu hari, saya pergi pada off season tau. Off season, lepas raya, mana ada keluar cuti, semua duit dah habis masa raya. Tetapi harga satu malam average 300 dan dekat area Cameron, dekat saya stay tu, buat roadshow tu malam penuh. Maksudnya ada je orang datang Cameron. Dan yang paling best ni adalah Cameron ni dia bukan macam tempat lain. Saya nampak dekat Cameron ni adalah percutian untuk golongan-golongan M40 dan ke atas. Betul tak? Dan golongan-golongan yang ada duit sikit lah kita panggil yang boleh spending So dia orang akan spend masa lebih lama. Sebab apa? Naik Cameron dah lah jam. Takkan nak stay 1 malam je. Betul tak? So dia orang akan stay minimum 2 malam ataupun 3 malam. Dan paling best saya sendiri, saya punya customer, dia datang hari Jumaat, dia balik hari Isnin. Sebab apa? Jumaat dah lah menghadap jam. Dia extend 1 hari, dia tak balik Ahad sebab dia tak nak berebut dengan orang lain turun jam. Jadi dia sambung, dia balik pada hari Isnin. Dia ada karakter macam ni. Kebanyakannya yang kita jumpa adalah yang datang berkeluarga. Datang bukan satu kereta, datang 2 kereta, datang berkumpulan. Jadi memang boleh katakan kalau cerita pasal family punya vacation, Cameron adalah one top of preferred destination di Malaysia. So kalau anda faham yang ni, anda boleh study sendiri, anda boleh pergi tengok market tu, baru kita faham sebenarnya siapa yang datang ke Cameron ni. That's why orang yang boleh spending. Dan Cameron bukan murah. Makan dia, shopping dia, beli dia bukan murah. Okey, tapi orang datang. Okey, ini adalah salah satu poin yang anda kena faham. Jadi that's why saya yakin saya letak figure occupancy night tu paling rendah boleh dapat 10 malam 1 bulan. Dan paling tinggi full lah 30 hari. Jadi kalau katalah normal season saja, anda boleh dapat 10 hari ataupun kita panggil 10 hari ni adalah kita target weekend saja. Weekend saja, tak ada weekday weekend saja. Maksudnya ada 4 minggu kan. Kalau Pantai Timur kan datang pada hari Khamis Khamis, Jumaat, Sabtu ataupun Jumaat, Sabtu, Ahad, kita panggil ambil 3 hari. 3 hari ataupun 2 hari. So 3 hari ataupun 2 hari boleh tak dapat 3 hari 2 minggu, 2 hari 2 minggu. Maksudnya total 10 hari. Faham Ada 4 minggu, 3, 2, 2. Total lah. So minimum tu sewa pada hujung minggu saja. So kalau sewa satu malam weekend 350, so satu bulan boleh dapat 3,500 revenue sebelum kita tolak kos. Nanti saya akan cerita kos apa yang terlibat dekat selepas ni. Tapi ini adalah revenue dia. Maksudnya kalau dapat revenue minimum 10 malam 3,500, boleh cover tak anda punya installment? Ada lebih lagi. Betul tak? Ini masa normal season. Okay, normal season 10 malam on weekend. Kalau kita ambil yang 12 hari, mungkin ada 2 hari weekday, ada 10 hari, 10 malam adalah weekend. So 4,100. Kalau 18 hari, 6 hari weekday, 12 hari weekend, berapa? So anda kira lah. Saya dah kira ke dekat. Saya dah tunjuk dah dekat sini dah. Okay. Kalau peak season macam mana? Kalau dengan harga weekday 350, weekend 400, so revenue dia of course lah lagi tinggi. Jadi kalau kita ada unit, kita manage dengan betul kita punya homestay, marketing buat cun, inilah potensi dia. Ini ada faktor juga. Faktor X dia adalah kalau anda ada homestay,
tapi anda tak buat marketing dengan okey, orang tak datang lah, betul tak? Bukan bermaksud buat homestay confirm orang datang, tak. Ya ada effort jugalah kita buat homestay, kita promote. Mestilah ada orang akan sewa. Lagi-lagi kalau kita ada super host dekat Airbnb, lagilah power, betul? Tapi ini potensi dia dengan harga dia, dengan dia punya, anda punya cost. Okey, so ini adalah gambaran dia. Boleh dapat ke tak ni? Okey, jom kita tengok lagi. Okay, salah satu cabaran yang saya hadapi juga, banyak customer saya tanya kat saya balik, dia kata, saya duduk dekat Seremban. Customer saya memang dekat Seremban, tapi macam mana saya nak manage? Kan, jauh lah, susah lah, betul tak? Tapi bila datang Cameron, wah syok nampak macam customer saya punya feedback, dia kata, datang sini nak dapat, kalau weekend nak dapat bilik ataupun hotel yang sesuai, kena awal juga booking, dia kata. Lepas tu bila datang, feel dia tu, boleh lah kan. Tapi kalau saya nak buat homestay, macam mana kan, sebab susah nak manage. Jadi kita dah ada solution. Kita company kita ada solution, which is kalau anda invest property dengan kita, anda invest sebagai owner, anda boleh pass kepada company kita untuk kita bantu managekan dia. Managekan dia macam mana tu? Alright, dia ada management scheme lah. So 20%, 80%. 20% kita punya property management charge, 80% adalah owner. Ini selepas tolak cost. Okey, nanti saya akan terangkan apa cost yang terlibat. So 20% tu sebenarnya kita buat semua, check in, check out, listing, marketing, okey, ambil gambar, customer service, apa lagi, finance, CRM, social media marketing, finance reporting pun kita buat, bagi kepada owner, tengok statement, owner ambil profit saja. Kalau kita ambil cost yang terlibat pun sebenarnya utility bill, cleaning, wear and tear, internet. Itu dalam cost operation. Itu pun kita kongsi tau. So, maksudnya apa? Revenue tolak cost dulu, baru kita share. Alright? Okay, jadi contoh dia macam ni. Okay, ini adalah kita punya owner management system. So kalau anda menggunakan kita, hire kita untuk manage anda punya property, so anda dapat monthly statement, ada report dia, berapa bil api, bil air, semua ada direkodkan dengan very transparent. Jadi anda tak perlu risau, anda boleh matchkan dengan anda punya bil, dan anda terus tengok berapa net payout yang anda dapat pada bulan tu. Semua benda ni adalah recorded dan ada bentuk statement. Contoh ni, macam yang ni adalah sampel yang kita ambil daripada negeri lain lah yang kita manage. So ini adalah operation cost breakdown lah secara detail. So kan dia 80-20. So katalah revenue dia tadi 3,500 kan. So kita akan tolak dulu siap-siap dengan macam contohnya platform Booking.com, Airbnb, dia orang ada commission tau sebenarnya. So tolak commission dia siap, tolak cleaning fee, tolak api, tolak air, tolak internet. So in total macam ni in total macam ni, customer kita 25 malam. So in total semalam lebih kurang dalam RM93 semalam. Ini di tempat lain, di lokasi lain, bukan Cameron. Kalau di Cameron mungkin kita boleh reduce dia punya apa boleh reduce? Kita boleh reduce dia punya electricity bill. Dekat Cameron kan tak perlu pasang aircon kan, jadi bil elektrik lebih jimat tuan-tuan puan. So ini kelebihan dia lah. Jadi kos untuk semalam tu mungkin kita boleh kurangkan lagi daripada RM93 semalam. Okey, ini adalah actual normal season dengan peak season. So anda nampak kat sini sebenarnya anda akan dapat statement macam ni. Siapa yang nama penyewa, berapa sewa dia semalam, dan berapa anda punya revenue dan juga cost operation dan juga profit. So anda akan dapat macam ni punya statement every month. Boleh akses dalam apps sistem ataupun dapat statement macam ni. Jadi kalau katalah anda berminat kan, anda nak manage sendiri. Tadi saya dah cerita tentang projection dia. Maksudnya kalau kata contoh normal season 1 bulan dapat 12 hari, peak season mungkin kita dapat 20 malam saja kan. Okey. So kira-kira ni anda tengok ni, anda kira sendiri revenue okey untuk 20 malam dan 12 malam ni. Kalau normal season kita ambil 12 malam lah. Kalau untuk peak season pula. Kalau kita ambil peak season lah Ini apa ni? Peak season. Ini peak season, sorry, minta maaf. Yang ni saya tukar peak season. So dia jadi macam ni punya amount. So in total revenue yang anda boleh bawa balik adalah sebanyak apa?
Anggaran lah, ni anggaran 46,000 revenue. Okey. Kalau tolak anda punya installment setahun, okey, totalkan anda punya installment setahun, so anda boleh dapat yearly profit anggaran dalam 20,000, which is kalau ikut formula ROI, anda dah dapat kat situ dah positif 80% ROI on top of anda punya monthly installment. Dia ROI ada dua. Satu adalah anda punya komitmen installment tu berapa anda boleh dapat, positive cash flow ke tak. Okey, ini kalau anda manage sendiri. Kalau anda bagi kita manage 20%, kita charge 80% anda punya, so kurang sikit lah, dia punya ROI dia adalah 44%. Tapi still lagi positif. Okey, still lagi positif. Alright. So macam mana pula dengan kalau tadi tu adalah anda manage sendiri. Kalau anda duduk kat dekat-dekat, contohnya kat Ipoh boleh naik turun naik kan, okey lah. Kalau anda jauh tak apa, kita ada solution untuk anda, kami manage. Anda still boleh dapat lagi ROI sehingga 44%. Ini kita punya projection. Dan ada satu lagi, anda punya ROI yang anda kena tengok adalah bila kita beli property kan kita ada initial investment, kita ada down payment, kita ada renovation, ini saya roughly kira, dan juga kita ada cost macam signing fee semua itulah. Katalah anda punya cost of signing ni, cost of untuk membeli property secara initial ni, down payment, renovation dan juga signing fee total 78,000. Contoh sebab tadi saya kira based on loan 80% margin, maksudnya 20% anda kena top up down payment, tapi dia ada offer. Sekarang ni ada offer. Kalau ini offer ni dia tak fix lah. So sekarang ni punya offer macam ni. Ada first 100 unit 5%, standard rebate 10%. Betul? Jadi kena top up lagi 5% untuk down payment, which is 26,000. Lepas tu estimate dia dah bagi partially furnished dekat bahagian dapur, so anda top up lagi 40,000 untuk bilik tidur dan juga ruang tamu, so 40,000. Harga ni pun mungkin berubah sebab saya share ni based on tahun 2025 punya forecast. Mungkin tahun 2029 kalau siap nanti dia berbeza. Dan ini adalah signing fee. Signing fee total 78,000. Okey, untuk dapat break even, kalau anda manage sendiri, break even pada tahun yang keempat dah break even. Kalau katalah anda pas dekat kita manage for you, break even mungkin pada tahun ke-6 ataupun tahun ke-7, bergantung kepada revenue yang kita dapat every year tu. Jadi pada tahun yang ke-10 anda menjadi owner property tu, sebenarnya anda boleh dapat ROI sehingga 264%. This is logic dia. So kalau katalah modal keluar masa nak beli property tu 78,000, break even pada tahun yang keempat, selepas 10 tahun anda punya ROI dah pergi ke 264%. Kalau nak jual masa ni dah lah installment, dah ada business homestay yang bayarkan. Lepas tu dah break even pada tahun yang keempat. Tahun kelima dah boleh jual dah. Tapi anda simpan sampai 10 tahun, anda punya ROI boleh dapat sehingga 264%, tak termasuk lagi dengan anda punya capital appreciation. So ini dia. Jadi anda nampak tak benda ni? Saya just cerita ni secara orang kata one go through simple understanding. So kalau nak more detail, okey, anda boleh tanya saya. Jangan risau, kita akan bantu untuk buat clarification lebih detail untuk anda lebih faham. Sebab saya faham buat investment ni anda memang kena study betul. Okey, alright. Dan perlu keluar banyak macam ni ke? Sebenarnya dia ada progress dia. Okey. So katalah anda, ini based on saya punya existing customer lah. Okay, alright. So kalau loan approve semua, masa SPA signing tu kena keluarkan sebanyak lebih kurang dalam 38,000 lah, 39,000 upfront punya cost. Lepas tu kalau loan dah approve, mungkin daripada lepas sign SPA sampai ke CCC, anda kena serve interest lah untuk bank loan anda. And then tahun 2029 dan nak key handover tu, anda standby lagi budget untuk buat renovation, which is dalam anggaran 40,000 ke 50,000 lah. Jadi pada tahun 2030 onward anda dah kira dapat profit sahaja. Profit. Sebab ini saya fokus siap pada quarter 1 2029, handover key ambil masa lagi 2 ke 3 bulan pada quarter 2. Lepas tu renovation mungkin ambil masa 2 ke 3 bulan juga, quarter 3 betul-betul boleh run homestay quarter 4 lah, let's say. Kalau lagi cepat lagi bagus lah. And then barulah anda boleh enjoy apa yang saya kongsikan tadi daripada segi dia punya return lah, yang return sewa ni lah. Okey, jadi okey tak gagap? So ini saya ceritakan kepada anda, kongsikan kepada anda. So memang this is the plan. This is dia punya plan dia. So kalau anda boleh study, anda boleh compare lah. Even saya banyak klien saya invest kat JB, Melaka, KL kan. So kita pun nampak
Walaupun saya bukan daripada Cameron, saya memang sekarang ni, saya mungkin pada masa anda tengok video ni saya tengah station kat sana lah, tapi saya bukan based on Cameron asalnya, tapi saya pergi Cameron sebab saya nampak peluang dan saya propose kat customer saya dan ramai yang boleh accept. Alhamdulillah, dia nak kongsikan dengan anda semua. So kalau anda berminat untuk pertimbangkan investment peluang yang ni kan, anda boleh hubungi saya sebelum terlambat. Jadi banyak detail saya boleh kongsikan kepada anda, dan kalau anda ada naik ke Cameron Highlands dalam masa terdekat ni pun boleh hubungi saya juga. Saya akan standby dekat anda kat sana, bawa anda pergi showroom bagi anda nampak sendiri peluang dia. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ni. Kalau nak lebih lanjut, nombor tertera kat bawah ni. So jangan segan-segan tanya. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk buat keputusan yang terbaik untuk anda. Jadi itu saja daripada saya. Nama saya Firdaus Shah sekali lagi, yang saya nak kongsikan dengan anda peluang pelaburan di Tanah Tinggi ataupun di Cameron Highlands.